Assalamualaikum. Hai korang, dekat Muzium Penjara. Muzium Penjara kat Melaka. So, kita datang nak melawat apa yang ada kat sini. So Cik Syah nak bawa korang semua sekali juga. Kita parking dekat dia punya quarters. Lepas tu ni adalah jalan nak masuk ni, dah ada dah barang-barang lama kat tempat penjara dulu. What? Tu pintu-pintu. Alat seksa. Alat penyiksaan. Cuma tak pastilah alat-alat ni semua digunakan waktu bila. Wow, ni kan macam tak pernah je kat Malaysia pakai benda-benda macam ni. Ni pintu-pintu penjara yang lama pun dah ada dah kat luar ni. Coffin torture. So ni kat bahagian hadapan. So daripada sini bila dah nampak penjara ni kan, korang kena ke sana sikit lagi baru dah jumpa parking tadi. So ini cafe dia. Kopi Jill. Dapat nak minum-minum. Kopi Jill. Ini kiranya kedai souvenir, tapi kita boleh minum-minum kopi juga kat sini. Order enter here. Okay. Kemasukan percuma lah. Oh, masuk percuma. Jom. Korang kat 3 kan? Nanti masuk sini kita ambil gambar dulu kat sini lah. Sebab kita rekod pengunjung datang CD-nya. Sebab kita kena kat sepenuhnya. Ni bukan nama masuk penjara. Dah kenapa? Jangan dia kena handcuff. Tak tahulah. Oh, dia dah buat lain ni kan. So, ni lah. Lepas je entrance tu, kita boleh tengok rotan-rotan yang pernah digunakan dekat penjara ni. Ni tali gantung leher macam tu. Wrist ni, tali gantung wrist. Betul lah. Apa yang tak betulnya? Tak, maksudnya yang pernah digunakan. wow. Ni gari. Semua ada kat sini. Yang dekat katil tu kan? Kat kaki. Yang ni kat kaki kan? Oh, yang kat katil tu kan? Kaki. Tu gari-gari. Macam tu kan. Wah, ada wire. Yelah tu dah tahun 80-an dah, Riz. Yang tak ada warna 60-an. Oleh Raja Brooke untuk menahan pesalah melakukan tindakan sivil dan para penentang beliau. Oh. Raja Brooke. Brooke, Raja Brooke. So dah ni je lah, Riz. Wow. Okay. Oh. So ni gambar apa? Ni bangunan asal muzium penjara ni kan. Daripada depan. Walkie-talkie. Jom, next. Ni original punya pintu penjara ni. Apa tu, Riz? Pakai apa? Pakaian apa? Pameran sel bilik gantung. Suasana. Mungkin tu pakaian banduan dulu-dulu kot. Kat sini apa? Pameran sukan. Oh, ni pameran sukan yang diorang pernah dapat lah.
Atlet sukan Jabatan Penjara. Bukan banduan tapi pekerja. Pekerja kementerian tu. Bagi banduan sukan habis dia bertumbuk. Bukannya berharga pun. Itulah. Dipenjarakan kerana mencuri barang penjara. Tokoh sukan Jabatan Penjara. Wow. Banyak betul pencapaian dia. Dah dapat. Jom. Ya kau orang tadi. Pedang. Wow. Pedang ni untuk pegawai penjara ni yang pakai baju nombor 1 ni. Tu. Ya. Okey, jom. Kita naik atas. Ni ada bilik gantung, pameran sel, bilik asingan. So lebih menariklah kat atas. Jom. Tapi actually bila kita dah masuk kat sini kan, rasa berdebar-debar tu ada tau. Tapi sebab tempat dia lama ke kan, ada vibes yang kurang selesa. Syah sekarang ni berdebar dah ni. Serius. Berdebar. Tapi dia bukanlah seram ke apa, cuma je berdebar-debar je. Tak ada aircon panas. Wow, apa ni? Batu asas bangunan penjara Lipis. Oh, Rosli Dobi. Pejuang tu, pejuang kemerdekaan. Macam Mak Kilau apa semualah. Ni apa, penjara Tanjung Lubang Miri. Sebelah sana. Kat Pulau Jerejak. Banduan yang buang daerah, so dia orang kena duduk kat Pulau Jerejak. Tapi tak ada dah kan? Sekarang ni tempat pelangin. Ni lah. Tak ada dah Pulau Jerejak. Pulaunya ada, maksud orang banduan dah tak ada. Pulau dia sebab pelangin lah. Pulau Jerejak. Dekat Pulau Pinang. Pulau Jerejak. Duit. Oh. Orang hanyut. Buku rekod dulu. Wow. Kita cakap tahun bila? Tahun ni tahun 49. Ni. Buku ni tahun 49. Sampai dah kuning-kuning dah. Buku rekod. Cik Osman. Tu. Wow. Oh, 7890. Oh. Nanti datang. Ni uniform dulu. Siap ada gambar perempuan. Oh, ni kat penjara Pudu. Kan tak seram pun. Tak
Seram apa macam tu? Aris tak rasa? Oh, cuba rasa mama. Tak lah. Tak tahulah. Dia macam... Roh banduan. Dia kata vibes negatif. Bilik mayat banduan akhir di penjara Pudu. Kat bawah tadi okey je. Kat atas ni je dia akan rasa macam tu. Yang telefon tu. Jangan ada dah experience tu. 2 lapisan. Kalau diorang buat hal, gaduh apa semua, asingkan lah, jahat. Jahat sebenarnya. Itulah bekas penjara Pudu tu. Nampak tak? Dia punya binaan dia macam tu. Sekarang dia jadi lalapot. Lalapot. Lalapot tu ni lah. Dulu tempat gantung, sekarang kedai anime. Pergi dekat sel-sel banduan yang sebenar. Penjara dalam kenangan. Supaya nampaklah kot. Nampak tak tu? Mana ada toilet? Diorang kena berak di dalam tong. Tutup. So, macam ni lah. Sel penjara, langsung tak ada lubang toilet pun, tapi berak dekat dalam tu tong tu kan, tong hitam tu. Dengan satu je tilam. Tilam lah tu, satu je tilam. That's all. Dengan tingkap je satu. Lepas tu, bayangkan bertahun-tahun duduk dekat dalam ni kan. Pintu pun pintu kayu. Kan tak nampak pun orang lalu kat luar. Apa? Ni? Pintu lain lah, tapi bentuk yang sama je. Oh, bilik asing. Contoh bilik sel asingan. Yang ini sel lain pula, Riz. Mungkin ikut jenis-jenis kesalahan ke apa ke kan. Yang ni ada toilet, ada pipe semua kan. Yang ni macam nampaklah selesa sikit sebab ada toilet kan. Fungsi tak? Nak tahu ke tak? Kena try. Okay. So ni lah. Ni blok asingan. Tu. Oh. Tu dia tulis. Oh, sebelah yang asingan. Inilah penempatan. Mana tu malam? Adik, sini lah Aisyah. Adik, Aisyah ni. Tisu. Oh, tu dia ada tulis-tulis, Riz. Ramai banduan. Menginsafkan kan, selesa duduk kat rumah kan. Apa pula ni pembahas? Kita dah habis dah tengok tempat pameran gantung, ada real. So, boleh tengoklah
keinsafan tu kan. Pengajaran takut semua ada. Bayangkan kita pula kat dalam tu kan, macam mana ketakutannya tu, penyesalan seumur hidup. Cuma tadi ada terfikir juga, berapa ramai orang yang tak bersalah ke tali gantung tu kan. Mungkinlah ada kan, dikhianati ke, disabotaj ke kan. So apa yang penting, pilih circle yang baik, insya-Allah. Selamat. Buat kat situ. Sekejap lagi tengok. Ni apa, sel juga? Curahan hati bandung. Tengok Khairi. Duduk macam ni, sebesar ni je Khairi. Kan? Tu ada orang tu sedang menanti hari-hari akhir. Hah? Oh. Toilet. Ya, tentang seminggu sekali je mandi. Ya. Tong hitam tu. Tong hitam tu. Tengok kau tengok kau. Benalu, benala. Benala ke benalu? Macam mana boleh tulis ke? Pen boleh buat masuk ke? Pen dia bagi. Ya ke? Kan selalu kan muka patung kan cowok handsome. Tapi tu pun muka jahat dah. Video rotan. No, mengambil gambar. Tempat apa, Riz? Surau? Oh, craft tangan diorang. Ingatkan tempat makan banduan ni. Tapi tempat makan banduan dalam bilik sel juga. Ha? Ya, banduan buat. So, di tempat memasak banduan. Apa ni, pameran lagi? Oh, di tempat memasak. Tempat memasak banduan. Apa dia? Oh. Nak buat cacor. Bisa pegang. Dulu Tok Mak ada ni bang. Kukur kelapa. Dia masak apa? Tu. Breakfast. Tu je lah. Pintu je dia nak tunjuk perbezaan pintu-pintu. Pintu bilik ni. Wow. Ini tenunan. Dia penjara kau nak buat apa lagi? Yelah. Dia ikut kepakaran. Apa kepakaran yang kita ada. Kalau kita pandai masak, dia bagi duduk kat dapur. Pandai menjahit, boleh menjahit. Macam tu lah. Lepas tu dapat gaji. Satu hari berapa sen dah. Nanti bila keluar penjara, dia orang dapat dah duit gaji tu. Adalah 100-200 macam tu. Kalau lama, banyak lah. Kalau tak pandai apa-apa, duduk je lah dalam penjara, menghabiskan sisa-sisa hidup yang tak berguna. Dah apa pun tak pandai. Buat skills kan.
Yes, orang ajar skill lah supaya bila keluar nanti kita boleh gunakan skill tu. Itulah tujuan dia. Tu tempat mandi tu. Mana? Oh. Wow. Terbuka. Dekat pipe air tu. Ah. Kalau yang kurus tu sedap sikit mata memandang. Kalau dari gemuk macam mana? Tempat mandi para banduan. Ya, yang ni tempat jahit, Riz. Pameran bengkel menjahit. Ha. So, diorang jahitlah baju-baju banduan semua ni. Rumah dia bentuk. Sampai kasir ni. Wish. Oh. Tu meletup tu. Dadah keldai. Dadah dalam perut. Nanti berak diorang tu. Tapi kebanyakannya dadah tu dah meletup, dia matilah. Dadah keldai. Kalau selamat, kaya lah. Sanggup. Naiklah kapal terbang. Yes. Lepas tu nanti berak. Lepas tu kalau diorang berjaya, Riz, diorang kaya, Riz. Jumpa keluarga. Seluduk. Seluduk. Gigi palsu. Pakai telefon. Main-main dah, Riz. Ni POV. Banyak tak? Kita bangun. Oh, iya ke? Keluarga kat luar? Okay lah Riz. Jumpa kat homestay lagi setahun. Apa? Oh, diorang tunggu turn. Oh, sejuk sikit kat sini. Ni apa? Tempat diorang tunggu, holding room. Tunggu giliran. Oh, aquarium. Cota. Mama main rondes pakai cota ni dulu tau. Ni, mau pakai ni. Why? Dah tu je yang ada. Pakai cota tu main rondes. Anjing. Kes pemerintah. Ha? Yelah kalau ada rusuhan, benda-benda dia laris diorang ni. Tak, kerusuhannya ni lah. Yelah. Yelah. Besar juga. Ha. Juvana. Juvana, budak bawah umur. Dah habis juga anak saya. Aduh, sedih je muka. Tengok kan muka ketawa tu. Habis tempat lawatan. Nanti kita akan keluar dekat Kopi Jail tu lah. Seronok dan yang penting percuma tau. Korang yang belum sampai lagi, Muzium Penjara Bandar Hilir Melaka ni, patut datang bawa anak-anak semua kan. Dia boleh tengok macam-macam benda, pameran pasal penjara. Dan penjara ni pun best. Ada tu, dia tu. Ada. Okay, lawatan dah selesai dah. So kita akan keluar dekat Kopi Jail tadi. Ada jual craft tangan, ada jual minuman juga, ada kafe. Kita boleh minum-minum lah. Macam-macam souvenir yang banduan buat, semua pun ada jual kat sini. Kuih. Abang suka tapi tu macam tipunya. Yelah, mainan lah. Order kopi gantung dengan kata-kata sekali Dia punya kopi semua nama mengikut tema tau. Kopi gantung, kopi seumur hidup, kopi reman, kopi apa lagi? Kopi jail. Ha? ODS tu apa? Oh. Brandy Shaki. Oh, okey. Itulah macam tu. So kita bolehlah minum-minum kat sini kan, support kopi jail.